Jom teman saya makan Hamlet homemade. Nak bawa dengan ayah bijak putih terkena. Tak. Okey. Lembut roti. Saya sting dulu. Sting dulu. Berapa lama? 2 minit. Berapa? Lepas tu, lepas sting tu saya dah. Lalu, belah lalu. Sebab dia lembek lah kan. Sebab sting. Lepas tu nak bubuh butter dulu. Saya guna butter macam ni masing sikit. Lepas tu saya letak lah. Bagi dia burn sikit. Lepas tu bubuh telur lah. Akak dulu. Roti tu akak dulu. Letak tepi. Lepas tu letak telur. Telur tu bubuh garing dengan gula. Buat. Lepas tu kacang-kacang. Sedap rasa. Lepas tu kacang-kacang. Lepas tu bubuh dalam kuali tu. Kan ada dah butter tu kan. Bubuh. Lepas tu letak. Tadi kita buat ni. Roti tu letak lah atas dia. Lepas tu nampak masuk telur kak. Saya tutup lah. Nak suruh cepat masuk lah. Tutup lah. Kuali tu. Dia tak payah ini lah. Kita balikkan lagi. 2 kali terbalik. Tak ada. Kali tu lah. Masa tengok cuma masa. Lepas tu butter pula. Lesek butter pula. Lepas tu bubuh kayu. Atas dia ini. Kita balik dia tu kan. Bubuh butter. Lesek butter. Lepas tu bubuh kayu. Lesek macam Lampu butter. Kelantan. This is Kelantan. Tak mak. Kamu ingat saya. Tak saya lagi. Yang berapa? Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini. Terima kasih.